anak saya ganggu. So malangnya nombor-nombor telefon yang digunakan oleh scammer ni, kebanyakan yang kita investigate, ianya didaftarkan di atas nama warga asing yang registered menggunakan particular pasport identiti warga asing. Dan warga asing ni tidak dapat dikesankan. Dan warga asing dia tak ada detail yang macam kita, pangkalan data, JPN, power, semua ada. Tapi untuk pendaftaran nombor telefon yang menggunakan warga asing ni, dia punya particular dia dan juga maklumat dia sangat umum. Dalam saya punya siasatan pun ada maklumat dan juga warga asing ni, identiti yang digunakan ni adalah mereka-mereka yang telah pulang ke negara ni. Ada. Jadi telco ataupun SCMM harus melihat perkara ini, harus mengkaji macam mana cara mereka nak pastikan supaya perkara ini tidak berlaku. Ini salah satu lah, saya cerita salah satu. Ada juga mereka menggunakan teknik yang kita panggil sebagai teknik, dia ada term dia lah. Kalau Rahmat sebut pun korang pun tak faham nama bahasa Inggeris dia, tapi teknik yang dia boleh manipulate atau dia menggunakan nombor telefon yang memang dah sedia kala ada, macam curi lain lah, macam betul lah.